Oke guys, jom unboxing sama-sama ini Vivo Y31 5G. First thing, aku perasan bila angkat phone ni memang nampak slim, tapi rasa solid dekat tangan lah. Design dia simple, memang. Yang buat aku curious sebenarnya, phone ni ada IP68 dan 69. Maksudnya, kena air, kena debu pun dia masih tahan. Manakala bateri pula 6500, jenis charge pagi guna seharian, malam baru fikir pasal charger lah. Dan untuk chipset pula Snapdragon, jadi smooth dekat TikTok penggunaan harian. So untuk korang yang guna phone kasar atau nak phone daily yang tahan, jom kita tengok ada apa lagi dalam kotak ni. Okey, itu je unboxing ringkas Vivo Y31 5G. First impression aku, phone ni memang solid dan practically untuk daily. Kalau korang rasa sesuai untuk cara guna korang, link kat bawah. Boleh tengok-tengok dululah. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Love you 3000. Follow saya untuk gadget-gadget yang lebih viral.